Lepas tu duit kita ada guna di rumah, buang. Bukan suruh buang, maknanya janganlah kita berasa harta kita dapat membela kita bila kita bertemu dengan Allah nanti. Faham? Kita harta barang kita tinggal, nak cari tak ada masalah. Jangan lupa, orang time semayang kita semayang, time orang ngajar kita mari dengar. Faham? Kalau tidak, kita sama bodoh dengan lembu, dengan kambing, dengan binatang yang berkeliaran. Kerana kambing kalau wajib mari kuliah, kambing penuh dalam masjid ni. Kalau beruk wajib mari kuliah, penuh atas kipas beruk. Tapi binatang tidak mukallaf, tidak diwajibkan hadir kuliah, tak wajib semayang. Tidak ada binatang seekor pun dalam dunia ni yang derhaka kepada Allah. Sebab tu tak ada binatang masuk neraka. Betul tak? Dah tu orang kata ada kala dalam neraka. Kala ha? Jeking. Orang kata orang panggil Scorpion. Still loving you. Ha. Dah tu kala jeking dalam neraka, dia bukan kena seksa. Allah cipta dia untuk seksa ahli neraka. Faham? Tak ada binatang masuk neraka. Tak ada ahli padang mahsyar tengok jujuk kambing beratur nak masuk neraka. Kita tanya buat apa bang? Masuk neraka. Sumbang mahram. Tak ada gitu. Dia nak panjat hak mana dia nak panjat, dia nak berzina dengan mak dara dia sendiri pun tak ada hukum. Bebas dia. Dia tak pergi Mekah, tak apa, tak puasa, tak apa, dia binatang. Tetapi manusia apabila tak tunai perintah Allah, maka dia sama macam binatang. Nampak? Pada hinanya. Bahkan Tuhan kata sesat dari binatang. Wahum kal an'am balhum adal. Mereka seperti binatang tetapi lebih sesat daripada binatang. Tak kira siapa, mung Tan Sri, mung Datuk Seri, mung Raja, mung Menteri, mung Presiden, mung Senator, mung tokoh korporat, mung top 10 dalam dunia paling kaya, mung tidak herau dengan perintah agama, mung binatang. Faham? Jangan takut orang. Lepas tu kalau ada orang alim, ada tok guru, ada ustaz takut manusia, jangan ngaji. Faham? Allah kata wala takhshawun nas, jangan takut kepada manusia. Wakhshawni, takut aku seorang dah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kerana mu sayang elang dan gaji bulanan mu sembunyikan ayat-ayat aku. Faham? Sama masa kena khabar, siapa masa kena beritahu. Yang terasa jangan marah, kerana ini memberi peringatan. Nampak?